Amerika Syarikat sepatutnya hanya mengenakan kadar timbal balas sebanyak 2.8% saja ke atas produk dari Malaysia dan bukan 24% seperti yang diumumkan baru-baru ini. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, kadar 24% yang dikenakan itu berpunca daripada salah faham terhadap tarif sebenar yang dikenakan Malaysia ke atas produk Amerika Syarikat. Katanya Amerika Syarikat yang mendakwa Malaysia kenakan 47% tarif adalah berdasarkan kiraan defisit dagangan dan ia bukan kadar tarif sebenar. Zafrul menjelaskan pihak Amerika Syarikat mengambil jumlah defisit dagangan mereka dengan Malaysia iaitu sebanyak 24.8 bilion dolar Amerika dan membahagikan dengan jumlah import mereka dari Malaysia sebanyak 52.5 bilion dolar Amerika lalu mendapatkan angka 0.47 atau 47% yang dianggap sebagai alasan untuk tindakan balas. Beliau menegaskan, Malaysia bersedia untuk berbincang secara terbuka dan telus namun tindakan mengenakan tarif balas yang berasaskan data tidak tepat perlu dikaji semula.